Alhamdulillah kembali lagi kita dalam rancangan yang tak ada nama ni. Okey, dan sekarang kami kembali apa namanya? Gempak Sih. Kita punya rancangan Ya, betul. Okey, jadi rancangan ni akan berterusan lah dari semasa ke semasa, dan pada waktu ini kami akan meneruskan rancangan ini dengan menjemput tetamu yang seterusnya, iaitu Risha Riana. Ya, mana dia? Saya jemput. Jemput. Sila. Jemput. Okey, jadi Cik Risha kita akan memperkatakan beberapa topik lah yang nanti dia akan tanya oleh ni siapa nama dia? Arina. Okey. Jadi apa yang kita akan tanya pada tetamu kita ni? Okey, jadi Risha, tadi kita berada di Tasik Tun Fatimah ya, di mana pertama kali kita menjejak kaki di situ bagi kami berdua lah. Okey, jadi setakat ni makanan apa yang paling Risha suka dekat Cafe Deluxe ni? Kat Cafe Deluxe ni saya tak selalunya makan dekat sini. Tapi yang semua antara saya pernah makan seperti laksa, lepas tu waffle. Lepas apa lagi kita pernah try? Kita pernah try makanan-makanan kawan-kawan saya lah. Saya jarang beli kat sini. So yang paling saya suka chocolate waffle. Itu sedap. Jadi apa keistimewaan chocolate waffle tu? Dia coklat dia banyak. Lepas tu roti dia lembut je. Panas-panas dia selalu bagi panas. Fluffy lah macam tu. So saya sangat suka. Okey, so chocolate waffle tu Cik Risha rasa harga dia kena tak dengan waffle ni? Berpatutan tak? Okey, harga dia setahu saya RM4, betul? Okey, so waktu saya memang lapar gila lah. And then kawan saya belanja waktu tu, saya sangat sayang kawan saya. Inilah yang belanja saya tu, chocolate waffle tu. Muka saya dengan kau sama ke? Sebab saya ni pengacara, tak kenal lagi. Baru kenal. Okey, sama-sama. Okey. Muka sama lah kak. Saya macam tiba rindu dia. Pula dah. Okey, mungkin Cik Risha ada kata-kata akhir? Sabar, saya belum bagi tahu. Okey, bila saya lapar tu, saya makan baru makan separuh dah kenyang dah. Pula dah. Saya memang besar. Ya, betul. Betul. Memang berbala sangat saya beli tu. Itu je. Okey, jadi itulah kata-kata dari Cik Risha, dan saya akan sambung lagi bicara wara kita dengan menjemput Cik Kahira sekali lagi dengan Cik Tihani Zulaikha. Ya, betul. Okey, jadi mungkin Cik Kahira ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan kepada kami tentang dengan Cafe Deluxe ni ya? Okey, kerana saya adalah customer tetap di sini, ya, bagi saya makanan dia, rasa dia sangatlah sedap. Harga dia pun berpatutan. Betul tak Cik Tihani? Ya, betul. Dia tak terlalu mahal. Harganya affordable lah untuk student. And yang paling saya suka dekat sini ada satu gerai, dia jual asam. Ya Allah, sumpah sedap gila, pekat banyak. Harga RM5 je tau. Memang bala. Kalau beli kat luar, RM8 weh. Macam oh my god, I like it. Lagi satu, kalau korang nampak kedai hujung sana tu, tapi dia tutup tu hari ni. Kedai laksa juga. Sebelah kedai laksa. Ayam susu dia memang sedap. Malam kan, ayam panggang susu dia sedap gila. Cik Tihani pernah try tak? Tak pernah, tapi nampak rasa macam tergiur. Rasa nak cuba pula, ya. Lepas tu, air kat sini pun murah tau. Saya selalu beli teh ais kosong dalam mangkuk cawan tu RM1 je. RM1. Lepas tu, ada lagi satu kedai. Kita pandang sana. Okey, nampak tak kedai tu? Banana jual pancake banana. Banana pula. Banana chocolate yang macam kat Thailand tu RM5 je. Sangat-sangat murah. Ya, sekarang buka. Dia selalu buka malam tau. Benda best ni selalu aktif pada waktu malam tau. Tapi bukan maksud korang tak boleh datang siang. Boleh. So, Cik Tihani ada apa-apa lagi kata-kata ingin disampaikan? Silakan. Okay, macam yang diorang cakap, kalau pagi ni lain, malamnya lain. So kalau pagi yang best dia tu lah laksa sebenarnya, sedap Pantai Timur. Kalau malam lagi banyak option sebenarnya. Tapi pagi boleh ambil yang cedok-cedok, itu banyak. Malam tak ada kan? Betul? Okay, malam tak ada. So kalau malam yang saya suka aiskrim pistachio. RM2 ke RM3, saya tak ingat.
Sini belum buka malam lah. Sedap. Sedap. Okay. Jadi saya kira setakat itu sajalah perkongsian pada episod kali ini. Saya ingin mengatakan terima kasih kepada semua yang menonton. Padahal yang menonton ni 5 orang. Padahal yang menonton tu yang edit sendiri. Itulah yang Raka itu yang cakap. Okey. Jadi kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Arina dan Saya bos. sekian daripada kami daripada rancangan Gempak Sih.